Bersama saya, Leng Sora. Jangan lupa ikuti Oh My Gisau untuk video-video yang menarik. Tapi tentang diri dia, satu persatu kita kupas. Hai guys, jom ikuti kami dalam segmen Oh My Gisau. Lupa, saya Hana. Jumpa lagi. Korang tunggu apa lagi? Follow kami di TikTok, Spotify, YouTube, Oh My Gisau. Hari ini jom kita kongsi. Selama langit bertemu bumi, jadi kisau bila dah bunyi. Apa topik hari ini? Jom kita kongsi. Lautan api sudah pun ku renangi. Tes. Ada. Apa yang ada? Kau dengar le? Aku dengar. Kau dengar? Kau dengar apa? Halo? Halo? Tak ada, dah senyap. Dia macam tiba-tiba cak bunyi cicak Macam ada orang bisik ni. Tak, sebenarnya kalau korang tanya pasal lagu tadi, korang nak tahu sebenarnya akulah bakal pelapis Abang Yazid Levantes. Cantik. Pelapis ke tapis? Pelapis bab mana? Pelapis macam kuih lapis tu. Berapa lapis bang? Dia berlapis-lapis. Kalau korang nak tahu yang selanjutnya, ikuti kami dalam rancangan yang sekarang ini, Oh My Gisau, di mana tetamu kita pada malam ini pula adalah seorang band tanah air Singapura kita yang telah pun diberi nama Kalis. Terima kasih. Wow, itu dia. Jadi abang, mungkin abang boleh perkenalkan diri abang. Okey, yang pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua sudi menjemput saya untuk meraihkan podcast ini dan interview ini. Saya menghargainya. Saya Amy, atau dikenal sebagai Amy Storm. Amy Storm. Yes. Kenapa dapat gelaran title Amy Storm tu? Okey. Dari mana tu? Adakah kerana waktu tu tengah hujan petir ribut taufan? Nama betul memang bukan Amy sebenarnya. Oh, nama IC bukan. Bukan. Okey, ada nama sendiri. Amin ke? No. Oh, bukan juga. Dia punya AMY pun tak ada kena-mena dengan nama. Abang peminat Amy Search bukan? Betul. Memang. Nampak aku dah berkali aku. Dia cerita dia macam ini. Memang lagu pertama yang saya menyanyikan
belum pernah pergi jam pada tahun 89 orang that year karaoke Kalau pun 89 agak-agak umur kau berapa Ling? 89 Ling baru 10 tahun bang. Lebih kurang 10 tahun. Hana pula? 8. Tak, bukan. Apa? Saya tak tanya umur. Habis? Waktu tu tengah buat apa? Saya tengah ingo-ingo sekut-sekut hidung bang. Oh. Kau belum sekolah? Kecil lah. Lambat lah kau membesar. 8 tahun. Diam lah. 8 tahun dah berapa umur? Tengoklah saiz. Kau Ketinggian dia tengoklah Ya. berapa. Tak Nak ya kena juga cakap ke? Sebenarnya sekarang tak ada ingus bang. Tak ada. So waktu 80-an tu sejak wujudnya lagu Fantasa Belah Madu, itulah lagu pertama saya menyanyi. Tak pernah pergi turun studio Jamie. Zaman tu agak apa ni, memang totally nothing to do about a band. Okay, pasal my uncle, kenal tak Azhar Ahmad? Azura ala sinar hidupku. Itu Alamak. my uncle. Nampak guys, dia nyanyi guys. Yes. Yang Dah lah setahu suara saya dia macam DJ terpaku aku sekejap. Dia- Lepas tu dia nyanyi. Asal. Dia dulu dah di band. My uncle tu Azhar Ahmad. Dan masa my elder brother kahwin, dia yang perform. So tiba-tiba tu diorang my cousin cakap, nyanyi satu lagu. So my first song I sing is Fantasa Belah Madu. Oh tu kira waktu di majlis persandingan lah. Masa pertandingan. Oh kalau waktu majlis persandingan selalu memang gitu. Ramai yang akan nak minta nyanyi. Tapi Yes. kalau nak Pasal tak nyanyi perlu pun- bayar lagi kan. nak nyanyi pun seram lah. Lagu dia tinggi bang. Tinggi. Fantasa Belah Madu. Mana tinggi? Cuba. Ha. Cuba. Cuba. bang, sikit. Okey. Oh teratai Oi, bunga cantik. indah. Itulah. Macam gitu lagu dia. Hebat bang. Ini yang original Fantasa. Fantasi kan. Tak tahu yang Lagu dia. Baru saya tahu. Yang bang. penting bukan fantasi Bukan. So what happened, memang saya tak ada pengalaman dalam dengan mic effect, everything tak ada delay semua original. So I dapat cover suara Amy dengan suara Arwah Naim all the way. Then from there they remark me Amy. Okay, I but tak tahu je lah kan, bila time kerja tu macam kerja kilang lah kan, sebuah syarikat ada nama juga Selini Design. Okay, nanti kat dalam kat notice board tu ataupun nama-nama siapa datang, siapa hadir dan berapa banyak diorang bikin. So I wrote my own name. Memang tulis nama saya yang betul. Okay, senang cakap nama Is lah. IS Is je. Okay. Boleh sama pula tu. Sama tapi tak serupa bang. Selama perkenalan saya kenal dia, saya tak tahu pun nama dia Pok Is. Okay, Is. So what happened, nak cakap apa pasal siapa ni Amy ni kan. Bila aku datang mesti kena padam. Dan tulis padam nama ni, tulis balik tau. Bila lepas je kan Amy. Okay, start pada itulah dia cakap, no actually kau Amy. Apa yang kau buat aku Amy? Pasal aku selalu kena lagu, nyanyi lagu Kumpulan Search, lagu-lagu apa, lagu Pasti, dan lagu Fantasa Belah Madu. That's a lot lah. Okay. Mungkin boleh nyanyi sikit starting lagu Fantasa Belah Madu tu macam mana? Saya lupa sebenarnya. Tu lah, tadi macam bunyi dia lain. Kan macam sumbang tu. Okay, saya cuba Demi cintaku padamu, ku korbankan jiwa dan raga. Biarpun harus ku telan lautan bara. Oh, sama, lirik sama guys. Lirik sama. Demi cintaku Lirik sama. Okay, Sambung. Ada sambung. Testing je. daripada situ dan diorang panggil Amy, dia tak panggil nama betul. And then pula dengan my hair, dulu kan rambut macam gondrong gitu kan. So kalau dekat Malaysia mungkin ada Amy Search. Kat sini dekat Singapura mungkin Amy Mencari. Amy Mencari. Yes, correct. Betul. Opposite dia memang betul. So bila dah mula nyanyi tu, ada pula kebetulan budak yang kerja dengan saya tu, dia band boy. Kalau dulu kumpulan dia panggil J-Bon. Dia first J-Bon punya gitaris, Azhar juga nama dia. Dan kita pun mula start perform main lagu dulu Amy play lagu search paling popular kan. Then from there bergiat daripada Amy tu, percaya tak, dah tukar nama dari Search. 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 Tu jadi Amy Search. Search. Diorang tak panggil Amy lagi. Oh tak panggil.
Saya cakap gasak korang lah. Ni betul mencari ni. Ni betul mencari. Lepas tu yang I thought kita lah kat sini dalam satu tempat kerja je. Yang Dia tak boleh cakap kita kat sini pasal ada juga yang akan menonton nanti. You panggil my name, real name is, dia pula panggil search, and dia panggil Amy. Macam gitu. Jadi dalam 3-4 orang ni panggil different name, but it's for one person. Faham tak? Kira Semua Amy panggil. is searching lah kira. Misalnya kalau Amy is searching. Amy is searching. jadi macam you nak cakap, okay, kau nampak Amy tak? Entah, aku tak nampak Sisat, aku nampak Sisat kat sini. Macam gitulah. Yang ni pula, jadi aku nampak Is dia kat sini. Jadi kalau ada orang baru ni, siapa yang korang tanya dia ni? Ada 3 nama. Actually 1 orang. Risau. Fine. Sampailah kat luar-luar dah merebak sampaikan, alah, agaknya orang tu dah tak ada lagi kan, orang mak bapak diorang pakcik-pakcik masih pergi rumah diorang kan. Mak, ni kawan si sekian datang, si Sert datang. Sert? Bila masa nama aku cari Sert? Arwah macam tu. Nak cakap langit, kawan kau datang, si Sert datang, ni Sert. Dah. So saya cakap, gasak lah kan. Dan for me, I appreciate. Kita ni bukan bercakap pasal nama bukan senang kita dapat satu nama yang diberikan orang. Bukan kita yang membuat nama tu. Like I said, so saya bersyukur dengan apa yang dia terima. Masa ke masa daripada kumpulan J-Bond tu, saya berpindah pada kumpulan Hurricane. Zaman penyanyi tu jam Hurricane. Dan dengan Hurricane banyak main lagu Led Zeppelin, habis lagu Wings Wings, dan banyak perform juga. Dan kalau bercerita tentang kumpulan Hurricane, saya kenal satu orang yang bernama Lin. Yes. Betul? Beliau adalah gitaris kepada kumpulan Hurricane. So during my time, masa I masuk Hurricane tu, dia punya bassist dah keluar. That mean penyanyi pun dah keluar. So that means saya dengan kenal Zack kan, Zack bassist. Mungkin kot. Yes. Yang orang rumah dia nama Jun. Sekali kan dia orang studio kat tempat apa tu, mana tu studio. Itu Zack, dia bassist Hurricane. Jadi dengan dia orang Hurricane. Jadi dah bagus-bagus semua, alhamdulillah lah. Tapi ada kadang-kadang satu ada isu pergolakan tu, kita berpecah. So manager tu cakap, diorang ada manager dia cakap, kalau si Amy ni tak ada, aku tak nak teruskan. Manager tu cakap. Yes, manager cakap. Sebab lagu yang masa tu, of course lagu tinggi-tinggi kan. Dan cakap hanya Amy saja yang boleh buat lagu macam ini. Dan aku suka cara Amy perform, candi, relax atas stage. So watak anda dalam kumpulan band tu, watak anda sebenarnya adalah apa? Penyanyi? Yes. Oh, sebab saya kenal dia gitaris. Gitaris. Jadi cerita yang mula dia penyanyi daripada tahun 89 88 gitu, yang mula dengan lagu Pantai Sebelah Madu tu kan, and then terus pergi ke kemudian J-Bond dan Hurricane, lama dengan Hurricane, and then terus menerus tu nyanyi depan, bila ramai juga band-band yang panggil untuk jadi orang play band, and then macam Stepping Stone. Lepas Hurricane tu join kemudian Stepping Stone banyak. Then my last band, I don't remember what's the name, tapi gitaris dia Abang Izzat Rusty Blade. Izzat. Okay. Last song dengan dia banyak juga lagu-lagu yang bawa, dan last song dengan dia tu lagu She's Gone. Serius. Siapa nyanyi bang? Abang nyanyi? Saya lah kan nyanyi. Alamak. Agak-agak She's Gone dia boleh sampai macam saya. Tak ada lagi, itu dulu. Kenapa dia? Abang sampai? Abang gone Ya with the betul wind, bang. Of course sampai je. Cuba. She's gone. Gone habis bang. Dah gone. Okay, baik. So bila kata yang apa yang buat saya mula stop menyanyi, bila suka pekik-pekik kan, jadi urat kepala sakit. Dan pergi cakap doktor, dia cakap kau tak boleh banyak berfikir. Dan saya cakap dia, aku tak banyak berfikir. Tapi kata dia, kenapa kat sini kau jangan sampai jadi darah beku. Kira doktor risau ada urat yang putus ni ke? Dah berbual seorang nanti kan. Tadi masalah tu. Nyanyi seorang Daripada nyanyi kat dalam studio tu, nyanyi dalam toilet je kan. Dah tu kat bilik pula nanti. Tu yang rabak tu. So bagaimana boleh terjadinya
wujudnya kumpulan Kalis ni? Okey, selepas menyanyi tu saya stop agak lama dalam masa tu pun mungkin tahun 2000 still around 1995 96. Daripada menyanyi tu saya berlakon. Berlakon. Okey, kata orang tu setakat sambilan je lah. Extra, pelakon extra dalam cerita Anak Watan. Anak Watan 2. Anak Alah, watak senang je. Watak banyak, tak ada berbual, angkat barang kat sana sampai kan letup satu benda. Jadilah bang, janji dia masuk TV bang. Tapi kalau ekstra bayaran $30. Tak lebih dibayar. Nampak Saya punya director. sangat bang, extra $30. Oh tak. Saya lain. Saya kemo bukan. Saya punya director Nadi Putra. Dan saya memang kata orang tu candi semula jadi, and then setelah bila selepas berlakon cerita Anak Watan 2 tu memang dipanggil lagi, tapi saya cakap saya tak boleh sebab saya masa tu saya kerja dengan lawyer firm kan, bagian court clerk. Jadi kalau kerja dengan lawyer firm tak boleh ada second job, diorang tak kasih. Saya ada satu pertanyaan ni yang dari tadi masih terngiang-ngiang kat fikiran saya ni. Nama penuh Is tu apa? Jangan cakap saya Iskandar jugalah. Bukan. Tak, bukan. Nasib tak sama. Apa? Ismail. Something like that. Something. Maybe. Dia macam abang cakap tadi, telepati. Nasib tak sama lah tak sama. Macam-macam is boleh ada kan. Isa itu ini macam-macam. Okay, just kasih 2 word aja. Okay, berbalik pasal kisah saya tadi, macam mana saya mula jadi seorang gitaris bila kata dah lepas saya berlakon tu, saya tak nak teruskan sebab saya ada kerja dengan lawyer firm kan, as a court clerk. Relax agak lama tau. Lama sangat saya tak ada terlibat dalam bidang seni pun. Dan bila nak berpatah balik dalam bidang seni, saya main gitar. Main gitar memang saya belajar sendirilah by heart. Dan tengok tu je melalui YouTube lagi kan, dengar, memang belajar simple chord. Then from there, bila dengan kumpulan Stepping Stone tu lah, dan menjadi sekian, biasalah band ni kan ada naik turun kan. Lepas tu saya macam rimas. Jadi macam cakap bila nak nyanyi tu selalu diorang buat perangai. So I decide to play guitar lah. Dan sampai sekarang bila kata sampai 2007, that is where lah wujudnya kumpulan Kalis. Tadi mention about Storm kan. Mana tanya Storm. Amy Storm. Okay, Amy tu memang ada cerita dia. Storm ni actually my first name, Brooke Storm. Okay, Brooke Storm. Kira nama kumpulan juga Storm. Lah. Storm. Okay, nama Kalis belum wujud lagi tu jam. Okay, jadi wujud nama kumpulan Storm dan perform adik-beradik dulu. And then my brother dulu dia main drum. My first brother, second brother boleh main drum dia, Aim Dandut. Aim Baron tu my brother main dandut. And then my adik nombor 4 Mamad penyanyi. Oh nyanyi. Adik nombor 4 dia main drum juga. So dalam adik-beradik ada tiga orang dia main drum. My first brother, my second brother, my fourth brother, and nombor 3. So sama juga kan, kata orang tu nak perform ni, diorang macam boleh bermain muzik tapi tak ada jiwa, tak ada macam really fokus. Chemistry tak ada. And then tak macam jam je. Dalam istilah tu saya kalau saya dah pegang suatu benda tu akan menjadi sesuatu. Minat dah. Bila dah mulakan sesuatu tu biar akan jadi sesuatu. Bukan jadi kata orang tu buang masa. Saya tak suka. Itu bukan saya. Jangan buang masa saya. Kalau macam saya beli gitar, cakap dah bagus-bagus, lepas tu campak, kan memazir. Hari macam saya dah spend a lot of times, okay, nak balik rumah, nak main gitar, dengar, dah dapat detail, tiba-tiba mana pergi tu benda. I hear that. So kalau apa yang saya buat tu mesti nak mencapai sesuatu. Jadi bila mula jadi Storm tu jadi, okay, me dengan my brother. Lepas tu drama keluar, ganti nombor 4. Lepas tu cari bassist player, tapi tak ada kesungguhan. Apa yang boleh saya saksikan dan boleh kongsikan kepada anda juga, apa yang saya pernah lihat, kebanyakan maaf kata, kalau band group ni dorang takkan kekal lama. Betul. Mesti akan berpecah. Betul. Mesti tak ada yang bersatu. Mesti kalau tak si Denny tak boleh ngam dengan si Denny, tak agree dengan si Denny. Kadang-kadang pun bukan pasal band group je bang. Kadang apa-apa group pun kalau kita
tak sehati sejiwa pun macam apa-apa grup juga lah, kira pun Sehati boleh berpecah. sejiwa, Kan? Kenapa diorang tak boleh kekal Itulah Soalan ni memang pernah saya bertanya diri sendiri dan saya melihat. Okey, kadang-kadang setiap benda kita nak tahu tu kita melihat, kita dapat jawapan dia. Kalau kita bandingkan band bermula pada, kita ambil tahun 60-an dulu 60-an sampai dia sampai tahun 80-an tau. Kita ambil kumpulan Kingdom Rock, kumpulan Security, you know, and then a few thing. Dia orang kekal tau. Okay, I don't know after 90s ni kan, atau year 2000 macam tadi Is cakap dia dah mula macam not in the proper band, dia pindah-pindah, lompat-lompat. I don't understand why. Mungkin nak cakap I don't feel like secure. Alright, macam Is cakap tu betul, saya sokong dia. No, sama tak, kau betul-betul tak nak perform. That's how dulu masa kumpulan Kalis tu nak ditubuhkan dah jadi. Tak tahu tarik sana, tarik sini. Then I got no confidence, you know. How am I supposed to start? Nak build. I cannot hold my two hand. Nak tahu dah kata benda kat atas. So aku perlukan tangan kau untuk nak membina sesuatu. Dah jadi nanti lepaskan, lepas tu. So setiap yang kita bina tu mesti ada sefahaman. You know, what I want, what you want. Kita mesti ada, kata orang tu ada jiwa kat situ. Okay, one like this. Kan jadi kalau cakap okay macam ya tak ya, itu yang sekarang band dia macam gitu. Ini belum habis, pergi lompat sana. Ini belum habis, jadi I just let it go. So sedih macam kira sedih juga jadi kat situ yang members ni pada dah tahu dah kenal. I agree macam mana yang Is cakap tu, memang after started from in the 90s kita dah dapat benda ni. Dah tak ada yang kata orang tu really fix. Kalau tu dah tengok ni kumpulan ni, kita akan remark dia tau. Kingdom Rock, dia ni kumpulan apa, Odyssey ke Security ke. Orang lama-lama memang dia very, very firm tau. Sekarang ni I don't know for them sekarang apa tau, mana yang ada situlah. Dia macam lalang. Kenapa saya tahu? Sebab saya pernah menganjurkan band I mean rock band competition. Event. So what happen is, saya boleh nampak line up ni dengan this band. Nanti next event saya buat, ini dulu dengan dia ni, sekarang dah pergi dengan dia ni. Dah dorang tak klik, dorang tak kekal dengan satu team. Dia maybe free transfer lagi bang. Mungkin kot. Ataupun mungkin dia talking about bayaran ke, mungkin. Kita tak tahu. Saya rasa bayaran bila cakap pasal bayaran tak juga. I don't think so. Tak juga bayaran, you know, kira ataupun mungkin hasutan syaitan. Itulah kebabak mesej yang 12. Sekarang saya nak tanya, bila tubuhnya Kalis ni? Okay, masuk tahun 2007 masih dalam kumpulan Storm tu, anggotanya ada kekal tak kekal, I masih maintain lagi, masih nak teruskan juga main gitar dan menyanyi. And then pada tahun 2009, that is where my ex-girlfriend, ex-girlfriend, siapa dia? Okay, dia cakap, okay bang, daripada kenapa tak tukar nama kumpulan ni daripada Storm ke Kalis? Nampak tu. Okay, lagi apa dia punya meaning Kalis bang? Nanti saya baru nak tanya ni dua sebenarnya. Apa makna Kalis kalau anda pandai? Tanya dulu, jadi Lem boleh jawab bang. Dia tak jawab. Nampaknya Suka tak tahulah. Tak tahulah bang. Adik? Tak tahulah. Tak tahu juga. Okey, tak apa. Abang tahu lah. Mari, tahu. Pasal dia tahu jawab. guys, gitulah Okey, pelik betul Awak pun tak tahu juga. Tak tahu. Tangan ringan ni. Saya boleh terangkan. Jangan main-main. Saya boleh terangkan guys. Saya boleh terangkan. Okey. Kalis tu stand for kami, anak, lelaki, Islam, Singapura. Cantik. Betul tak? Short form. Nanti WhatsApp lah, kasih nama Kalau short form Lem pun tahu, cuma tak nak cakap je. Tak, saya rembat je sebenarnya. Okey, tapi cantik. Kami anak Melayu, lelaki, Islam, Singapura. Thank you. Good idea, alright. Oh, ni kira saya kasih idea lah ni sebenarnya. Pala otak. Okey, berbalik pasal my ex-girlfriend Nanti cakap, berapa nak bayar ni? Nak kasih idea. Alah, kasih magi mangkuk sudah. Okey,
bila Mak Azrifan cakap why not daripada kumpulan nama Storm tu, okay, Storm tu dia macam ribut, okay, lagu tu lagu metal kita bawa tu, jangan lagu-lagu macam kumpulan Halloween everything semua. So dia cakap kenapa tak tukar nama kumpulan Kalis. Inilah kepada mereka-mereka yang berkenaan nak tahu apa makna kali saya pun menyerap dah berapa tahun sekarang umur. Nampak sangat sekolah Melayu tak pas ni mesti kat spider kat sekolah ni kan. Suruh belajar main masak-masak. Kira pada diorang mungkin Kalis tu macam penapis air. Tak, pasal Leng dulu sekolah Arab. Tak belajar Melayu. Okay, pada semua kan, okay, kalis ni pernah dengar kan, simple aje, kalis air, kalis peluru, Abang pun tak tahu kalis kan. api. Tadi kan dah kasi contoh. Kalis dia kuat, dia macam a shield, you know. Dia macam Bila abang cakap pasal kukuh. gini, dia kasih dia phrase gitu. Okay, baru faham bang. Kalau orang dia kalis gitu dia tak faham. Dia dari kalis air, kalis ni. Okay, faham. Okay, memang kalis tu is kalau orang putih panggil resistant. Resistant kan, water resistant. Tapi kalau kita nak cakap bahasa Melayu apa tak? Nak cakap bahasa Melayu apa tu? Air resistant, api resistant tak boleh kan? Tu resistant kata orang putih. Tu kata Melayu tu kalis. Bermakna dia yang kukuh lah. Apa jua pun dia tetap mempertahankan. Tu mana kalis memang perit. Okay, bila kali ditubuhkan tu, saya mula perform dengan kawan-kawan dekat Esplanade tu jam ada, gambar tu semua ada, dan kat mana MCC. Dan sama jugalah perjalanan tu bertukar-tukar ganti lah. Dan I still maintain tak menyanyi tu jam tau. Memang tak menyanyi. Dia ni okey, dia tak okey. Dia ni okey, dia tak okey. Penat. Sampai satu tahap tu pada tahun 2000, somewhere around maybe memang started pada 2012 ke apa. My first vocal yang really stay on with me atau female vocal Salwa. Yang dikenali Sally. I appreciate to her so much, okay, because dia yang banyak juga kita buat persembahan dekat Singapore Expo, and then orang kahwin, you know, and then kat mana-mana studio, everything lah. Kat situ dia kekal dengan my drummer yang namanya Rain lah sekarang kan. Jadi anggota yang sentiasa keluar masuk ni biasalah backup gitaris. I'm second gitaris kan, dengan bassist lah. Susah betul. Macam tadi saya katakan, ini belum habis, kalau pergi pindah sini belum habis. Jadi macam mana nak teruskan perjalanan, bila nak bergerak, kau ada ni, aku dah. Jadi kukuh dia tak ada tau. Penat. And then with Salwa atau nama dia Sally ni selama 7 tahun, 5 atau 7 tahun. Dan pada satu masa tu I jatuh sakit rabak punya. Macam tadi yang orang tengah berbual dengan awak tu kan, kena buat orang tu bang. Yes. So kalau gitu Sally kasih topi beliau kepada anda ke? Pasal kalau korang nak tahu, Sally ni penyanyi beliau, dia suka menggunakan topi. Sally ni laki perempuan? Perempuan. La haula wala. Yang tanya je. Nak tengok abang pay attention. Dah disebut namanya Salwa. Saya kenal sebenarnya. Saya kenal penyanyi ni. Yang tanya. Jadi trademark beliau ni sebenarnya bila menyanyi, trademark dia adalah topi. Topi. Memang suka pakai topi lah. Suka pakai topi. Okay. Salwa ni dia asal dia memang seorang penyanyi profesional Hindustan dengan dandut. Dandut dia memang, dan saya suka dia tu. Ada dia, saya senang bekerja dengan dia. Apa lagu semua dia boleh bawa. Ada dia tu saya lagi semangat dan mudah untuk mainkan lagu apa yang dia nak. Penyanyi ni kalau dia mesti ada connection dengan muzik tau. Kalau seorang penyanyi profesional tu, kalau muzik tak betul, dia tak boleh dapat luahkan dia punya perasaan dia dalam nyanyian. Dia mesti nak feel lah, macam tadi yang saya nyanyi tu tak ada muzik, tak ada band. Tu sebab saya tak dapat to feel. Tu saya dengar dah tak boleh tidur malam ni. Lagu tadi tu teratai tadi kan. Memang tak boleh tidur tu. Tak, Love Hunters Kalau She's Gone tu je, She's Gone. So dengan Salwa ni, bila kata saya main muzik, bila dia menyanyi tu kan, once dia buka mulut menyanyi, saya enjoy boleh feel. Kalau macam kita main muzik pun, kalau penyanyi tu tak boleh nyanyi, aduh, Kelaut mood kita tak ada. Macam itu. Salwa is one of the best singer.
I salute her kan. So sampai satu masa tu Ni angkat ke apa ni? tak, Ha? Jack. Jack, Bukan Jack Jack tu, okay. Sampai Mana Kak Salwa tu, Kak Sally tu pergi bang sekarang. She's gone. She's She's gone. out of my life. OMG. Dia masa dia mula dia keluar daripada Kali tu bukan begitu saja tak, pasal apa dia cover satu band tu ada lupa apa Square tak tahu apa benda ada nama. City Square. City Square. Dia lebih kurang macam gitu China Square ke Satu Square. Ada nama-nama. Jadi dia cover, actually balik cover, and then after that masa tu pun I allowed her to do that lah, pasal apa tengah sakit tu jam. Lama sakit, and then I cannot stop you. I'm alone, but ada yang masih yang tunggu sampai I fully recover. Sorry to say lah, kalau nak tahu juga apa masalah sakit tu, memang sakit mendalam tu, kena santau. Itu tadi ni kena buat orang kena santau full. Okay, and then I tak boleh keluar rumah. Okay, and then I redha lah. Yang santau tu adalah daripada orang yang anda kenal ke apa tu? Wallahualam, I tak nak dia yang tukang ubat tu. Actually I thought benda ni mungkin daripada environment. Okay, masa tu jam I memang ada kerja Grab driver so I thought might be aircon atau my car punya environment is not really clean enough, and then it might cause my skin got rashes everything. Salah nampak dah mula dari sini garuk macam gatal. Dia macam miang tau, nak menggaru tau. Sekali paksa cover lah, nak cover tu jam, nak perform pun paiseh kan tu jam kan. And then dia makin melarat pula bila dia datang sakit tu, masa bila nak event je tau. Bila ada event tu, ada gig kan, itu part macam badan macam mengelinya tau. Tangan ini ditaja oleh Wheel and Shift. Yang nak beli kereta, yang nak jual kereta, bolehlah hubungi Aim Hustler di talian 87536337 ataupun kunjungi mereka di alamat AML Automobil 61 Ubi Avenue 2 0415.